Assalamualaikum. Selamat petang semua. Saya ada dapat satu komen ya, dan dekat komen tu dia tulis macam ni. Orang kampung ni pemalas, orang Malaysia ni semua ni pemalas. Sebab tu kehidupan diorang tak pernah maju. Sebab tu negara diorang sentiasa ke belakang, tak pernah maju ke depan. Dan dia kata, especially untuk orang kampung, dia tulis kat situ, orang kampung ni diorang tak boleh nak maju ke depan sebab dalam diri diorang ada sikap pemalas yang diorang tak boleh buang. Sebab tu dia kata dari lahir sampai meninggal duduk dekat kampung. Ya Allah, ya Tuhanku. Siapa yang pandai-pandai sangat buat berita palsu ni? Kau bayangkan ada setengah orang yang otak dia cetek sikit and then dia baca komen macam tu, mesti dia 100% terus percaya and kemudian dia akan sebarkan berita tersebut ke orang lain dan lain dan lain. Sebab tu nak tak nak kita kena bersuara juga. Betul tak korang kan? Kadang rasa marah juga tau. Oh, habis kalau orang kampung ni pemalas kan. Yang orang bandar dapat makanan tu diorang dapat dari mana? Kat bandar pernah ke korang nampak ada pokok kelapa? Pernah ke korang nampak ada pokok cili kat bandar? Pernah nampak ada ubi kayu kat situ? Tak ada. Habis tu yang orang bandar hari-hari makan semua benda tu dapat dari mana? Dapat dari hasil titik peluk orang kat kampung. Orang kena faham. Kampung dengan bandar ni dia memerlukan satu sama lain tau. Dia tak boleh kalau tak ada satu. Tak ada satu je habis rosak. Okay? Sebab tu dekat setiap negara kat dunia ni, kalau ada bandar, mesti ada kampung. Dan kena ingat juga, dari mana berasalnya bandar kalau tak ada kampung? Semua bandar dulu kampung. Even KL sekalipun dulu kampung. Jumpa biji timah kat situ barulah start. Mulalah ada peluang pekerjaan kat situ. Bila ada peluang pekerjaan dekat situ, confirm nak makin ramai penduduk dari kawasan lain akan pergi dekat kawasan tersebut. Pergi ke Kuala Lumpur. Untuk apa? Untuk bekerja dekat sana. Sebab kat sana dah ada peluang pekerjaan. Bila ada peluang pekerjaan, kira dah ada peluang pekerjaan ni. Jadi, kerajaan tambah infrastruktur kat situ. Tambah rumah, tambah sekolah dan sebagainya. Barulah lama-lama dia akan berkembang menjadi sebuah bandar. Kalau tidak, jangan harap tak ada pun. Ni, orang kampung ni lah yang bersusah payah bela lembu, kambing. Walaupun kita kata itu kan salah satu kerja diorang. Memang kerja diorang. Tapi ada ke? Tak ramai tau yang sanggup nak bela kerbau, lembu, kambing. Sebab dia ada beberapa faktor dia tersendiri lah. Yang kedua saya nak cakap. Hebat sangat ke orang dari negara lain sampai asyik-asyik Malaysia kena bandingkan dengan diorang. Sampai asyik-asyik ke orang kata Malaysia ni mundur. Malaysia ni ke belakang, tak pernah maju ke depan. Saya tak kisah pun sebenarnya. Kalau tanya kat saya, tak kisah langsung. Biarlah orang nak kata apa pun, kadang mulut orang ni kita tak boleh nak tutup, betul tak? Kita dah bagi tahu benda betul lah ni. Kita dah bagi ceramah banyak panjang. Bagi ceramah kita fokus betul-betul kat dia seorang je. Tiba-tiba, dia pergi buat berita palsu baru pula. Habis kalau kita jawab apa, kita pun like, aku dah bagi tahu dia ni. Mesti cakap benda yang sama. Mestilah kita akan rasa marah kan? Yelah, siapa je tak marah? Kan? Tapi tak apalah. It's okay. Kadang ada setengah orang dia ni kena cakap baik-baik, lembut-lembut baru dia fahamkan lagi pun. Buat apa kita nak jerit-jerit, nak gaduh-gaduh. Tapi kalau it last, orang tu still takkan faham kan? Sebab tu kalau tanya kat saya, bila ada orang buat bagi komen macam tu kan? Saya cuma satu je saya nak cakap. Satu je. Sebelum nak bandingkan orang kampung ke orang Malaysia ke orang bandar ke, tolonglah tengok diri dan negara sendiri terlebih dahulu. After that nak cakap apa pasal orang, cakap lah. Tapi first tengok negara sendiri dulu. Tengok diri sendiri dulu. Barulah kalau kita nak bandingkan diri kita dengan orang lain akan rasa seronok tau. Kalau tak, dia tak rasa apa-apa. Dia nak or tak nak,
kena try juga sekali. Tapi tak apa juga. Yang tu pun tak apalah. Jadi daripada kita pening kepala fikirkan masalah-masalah, komen-komen daripada orang ni, baik saya ceritakan dekat korang kelebihan orang kampung. Tadi dekat awal video kalau korang nampak ada satu pokok tomato. Pokok tomato tu orang tengoklah betapa segarnya buah tomato kat situ. Kalau pergi kat bandar, kau try tanam pokok tu, try tanam pokok tomato ke, tak kisahlah pokok apa-apa sekalipun kan. Kau takkan dapat tahu yang sesegar tu. Itulah saya cakap, tanah dekat kampung ni senang. Senang sangat. Kau masukkan apa-apa biji, kau siram, kau bubur aja sikit kan. Kau jangan lupa siram. Tap. Nanti dia muncullah pokok yang kau tanam. Contoh pokok cili, pokok bunga kantan dan macam-macam lagi kat kampung. Bunga kantan boleh tanam sendiri. Tapi kalau try pergi beli kat bandar, saya pernah time tu musim raya, saya balik jumpa family di bandar. 1-3 ringgit setengah habis. Menyesal. Waktu tu, aku rasa menyesal. Kenapa aku tak bawa dari rumah je kan? Kat kampung ni, kalau tak tanam sendiri, kau nak beli pun kan. 1 RM1 je weh. 1 RM1 je. Tengoklah betapa bezanya. Betapa jauh sangat beza harga barangan di kampung dengan di bandar. Dan kami orang kampung, kami duduk kampung bukan bermakna kami ni tak boleh maju ke depan. Bukan bermakna kami ni tak reti nak buat apa-apa sebab tu stay ke belakang. Kampung kami ni pun tak adalah ke belakang sangat. Elok je saya tengok rumah ada aircon 2-3 buah kereta, 2-3 buah motor. Ada vending machine dalam kampung. Jalan raya okey, elektrik ada, air ada, sistem pengurusan sampah yang baik. Lepas tu segalanya lengkap, longkang pun semua okey, jarang banjir. So, apa yang mundur ke belakangnya tak faham lah saya. Cuba korang ni nak buat perbandingan buat secara sihat. Faham tak? Tak perlulah Syed nak menghina each other. Tak bagus. Bukan apa kita. Kalau sekarang ni saya tak tegur. Jangan menghina, jangan menghina. Kan? Nanti makin lama, makin ramai yang buat. Sebab apa? Sebab dia jadi salah satu daripada habitat mereka. Habitat. Saya cakap pasal haiwan tu. Sebab dia akan jadi macam salah satu daripada perangai dia orang. Faham tak kan? So, kita tak naklah orang fikir macam tu. Kita kan tak nak gaduh-gaduh. Kita nak jadi baik. Tak mau raya cakap-cakap macam ni hari-hari. Dan saya rasa yang mana komen macam tu, saya rasa saya anggap komen tu sebagai soalan dan saya harap saya dah jawab lah ya. Kamu punya soalan tu. Jadi okeylah semua. Sampai sini je video cerita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.